Assalamualaikum. Salam. Ni kari ketam satu boleh? Boleh. Baik. Ni mi dia lah. Ya. Dalam ni ada apa ni? Ada mi, toge, sayur. Oh, dah siap toge semua sayur betul. kan? Ketam kat sini. Oh, ni ketam dia. Besar. Ni Fresh fresh ni. lagi. Fresh ni. Boleh. Inilah kuah dia. Oh, ni kuah mi kari kan? Ya. Memang pekat kuah dia. Pekat sangat. Baik. Pekat dengan padu. Okey. Kita akan panaskan. Oh, memang panas-panas kan? Kat sini kita masak fresh-fresh dengan panas-panas. Oh. Kuah dia Ya. yang tadi masak. Nampak menarik dan berselera Padu bang. Nasi limau, cili merah, Tahu kering, sikit. fish cake. So, kita letak separuh. Okey. Inilah mi kari ketam. Oh. Berapa ringgit harga dia? RM15. Dekat Air Molek, boleh waste kedai Mama Rana Kitchen. Kita cuti hari Senin saja. 7 pagi sampai 2.30 petang. Terima kasih. Silakan bang. Panas.